Hai semua, selamat datang. Hari ni, kita nak kupas satu topik yang sangat dekat di hati kita semua sebagai rakyat Malaysia. Iaitu macam mana kita nak terus memperkukuh kesepaduan nasional dalam negara kita yang penuh dengan kepelbagaian ni. Okey, ini adalah roadmap kita. Kita akan mulakan dengan melihat cabaran-cabaran yang ada. Lepas tu, kita akan bezakan dua konsep penting, perpaduan dan kesepaduan. Seterusnya, kita akan lihat contoh-contoh harmoni dalam hidup kita seharian sebelum kita bincang macam mana nak urus cabaran sosial yang ada. Dan akhir sekali, ada beberapa soalan untuk kita fikirkan bersama. Jom kita mula. Baiklah, untuk bahagian pertama, kita akan sentuh tentang cabaran kepelbagaian. Kan? Sebab sebelum kita cakap pasal penyelesaian, kita kena faham dulu landscape sosial negara kita yang unik dan kompleks ni. Dan inilah soalan paling asas, soalan cepu mas yang sentiasa relevan untuk kita. Macam mana kita, dengan semua perbezaan yang ada, dengan pelbagai kaum, budaya dan agama, boleh terus hidup dalam keadaan harmoni? Kepelbagaian kita ni, ia bukanlah satu kelemahan. Sebenarnya, ia adalah satu kekuatan yang luar biasa. Cuma, ia tak datang secara automatik. Ia perlukan usaha yang berterusan, usaha yang disengajakan daripada kita semua untuk pastikan ia jadi jambatan, bukannya tembok yang memisahkan kita. Kalau kita tengok balik sejarah, banyak perkara yang telah membentuk cara kita mengurus perpaduan. Peristiwa 13 Mei 1969 tu, ia jadi macam satu wake-up call yang besar untuk negara. Dari situlah lahirnya dasar ekonomi baru dan juga rukun negara pada tahun 70-an. Dan sekarang, fokus kita dah lebih ke arah meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian. Maksudnya, kita bersatu kerana kita berbeza, bukan walaupun kita berbeza. Okey, sekarang jom kita masuk ke bahagian kedua. Yang ini sangat-sangat penting. Sebab kita nak faham beza antara dua perkataan yang kita selalu guna tapi mungkin tak betul-betul faham maksudnya. Iaitu perpaduan dan kesepaduan. Nah, slide ni jelaskan dengan sangat mudah. Fikirkan macam ni. Perpaduan tu adalah destinasi kita, matlamat akhir yang kita semua impikan. Manakala kesepaduan pula, ia adalah perjalanan kita setiap hari. Ia adalah proses kita hidup bersama, bertolak ansur dan membina keharmonian setiap masa. Jadi, poin utamanya kat sini, kesepaduan sosial ni adalah satu proses yang aktif. Ia bukan sesuatu yang pasif. Ia adalah tentang usaha berterusan, kita membina nilai-nilai yang kita kongsi bersama, rasa saling memiliki dan yang paling penting, kepercayaan walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeza-beza. Okey, kita dah faham konsepnya. Tapi macam mana rupa kesepaduan ni dalam dunia sebenar? Di mana kita boleh nampak ia berlaku? Jom kita terokai detik-detik indah ni dalam hidup kita seharian. Benda ni sebenarnya berlaku di sekeliling kita setiap hari. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita panggil ia detik-detik perpaduan. Contohnya masa kenduri kahwin jiran, aktiviti gotong royong, bila kita ziarah-menziarahi masa hari raya, atau masa kita sama-sama hulurkan bantuan bila ada bencana. Dan sudah tentulah bila kita bersatu sorak untuk pasukan sukan negara kita. Dan gambar ni adalah contoh yang paling sempurna. Sebuah majlis perkahwinan yang diadakan di jalanan dan satu komuniti, tak kira kaum atau agama, semua turun padang, tolong-menolong dan meraihkan bersama. Inilah dia kesepaduan sosial dalam bentuk yang paling tulen. Walaupun momen-momen macam ni mungkin sekejap je, ia sangat-sangat berharga. Ia adalah petunjuk, satu isyarat yang menunjukkan bahawa usaha kita untuk bersatu padu ni sebenarnya sedang berlaku dan membuahkan hasil. Tapi kita kena jujurlah, perjalanan ni bukannya sentiasa indah dan mudah. Ada cabaran-cabarannya. Sekarang, mari kita sentuh sikit tentang cabaran-cabaran ni, yang kita kenali sebagai defisit sosial. Jadi, apa itu defisit sosial? Senang cerita, ia adalah jurang atau gap yang wujud dalam hubungan antara kumpulan-kumpulan masyarakat. Dan jurang ni, ia perlu diurus dengan cermat supaya tak menjadi lebih besar dan menjejaskan keharmonian kita. Dan jurang-jurang ni boleh timbul dari macam-macam punca. Boleh jadi sebab perbezaan etnik atau agama, boleh jadi sebab jurang ekonomi antara yang kaya dan miskin, malah sistem pendidikan dan bahasa yang berbeza pun boleh jadi faktor. Belum lagi kita cakap pasal jurang antara generasi muda dengan yang lebih tua. Semua ni, kalau kita tak urus dengan baik, boleh mewujudkan defisit. Jadi, macam mana kita nak rapatkan jurang ni? Sebenarnya, secara tak sedar, masyarakat kita dah lama amalkan 3 kaedah utama ni. Pertama, tawar-menawar, di mana setiap kumpulan dapat menyuarakan apa yang mereka mahu. Kedua,
perundingan, proses cari jalan tengah atau kompromi, dan bila keadaan jadi lebih rumit, kita gunakan mediasi, iaitu melibatkan pihak ketiga yang neutral untuk bantu kita cari jalan penyelesaian. Bila kita dah berjaya uruskan defisit-defisit sosial ni dan terus memupuk kesepaduan, kita sebenarnya sedang membina sesuatu yang jauh lebih besar. Matlamat utamanya adalah untuk membentuk sebuah identiti sepunya atau apa yang kita panggil etos nasional. Etos nasional ni bunyinya macam kompleks kan? Tapi sebenarnya ia merujuk kepada jiwa bangsa kita. Ia adalah gabungan nilai-nilai, tradisi, identiti dan wawasan masa depan yang kita semua kongsi dan banggakan sebagai rakyat Malaysia. Dan pada akhirnya, inilah impian kita bersama. Sebuah keadaan di mana semua rakyat Malaysia boleh hidup bersama dengan aman dan harmoni, tanpa ada lagi rasa curiga atau pemisahan disebabkan sentimen perkauman. Inilah matlamat untuk sebuah negara yang benar-benar bersatu padu. Okey. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan beberapa soalan. Bukan untuk dijawab terus, tapi lebih kepada bahan untuk kita renungkan bersama. Cuba fikirkan soalan-soalan ni. Apa detik perpaduan yang paling anda ingat? Apa pula cabaran atau defisit sosial terbesar yang anda nampak di komuniti anda? Dan yang paling penting, apa peranan anda, terutamanya generasi muda, dalam usaha mengukuhkan lagi kesepaduan nasional kita? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.